Macam mana akak boleh perolehi kekuatan dan semangat kental lah nak teruskan bidang ni? Mungkin daripada kecil kot. Daripada kecil memang saya jenis yang macam suka kerja-kerja kasar. Macam mak pun, saya ingat dulu masa kecil-kecil kan, mak belikan gaun, tak suka pakai. Memang tak suka. Mak saya pun marah kan. Kenapa tak pakai gaun, tak boleh, memang tak suka. Suka kerja-kerja memang kerja-kerja yang berat, kerja-kerja yang susah. Saya suka. Ataupun ada pengaruh parent, mungkin mak ayah juga memang suka DIY Tak sendiri. ada. Saya tengok ke mak ayah DIY tak ada? Tak ada, memang tak ada. Cuma ayah saya technician lah dulu. Adalah sikit-sikit bahagian elektrikal lah benda semua tu kan. Tapi saya ada pengalaman, ayah ada pernah tengok ayah sendiri reno rumah. bertukang lah orang kata. Ya, tapi bukan bidang ayah lah. Tapi ayah masih buat. Yelah, sebab kadang-kadang kita pengaruh bila kita tengok macam mungkin parents ataupun adik-beradik ada yang terdekat, orang terdekat yang biasa, kita mungkin So, tak tak ada ada. lah.